sakit jantung ni sakit orang lelaki sahaja. Itu adalah mitos yang paling besar dalam dunia ni. Punca kematian dan keilatan di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita satu dunia ni adalah sakit jantung. Sakit jantung adalah punca utama kematian dan keilatan di kalangan lelaki dan wanita seluruh dunia ni. Tetapi simptom di kalangan wanita ni jauh lebih kurang dramatik dia compare dengan orang lelaki. Contohnya kesakitan dada, keberatan dada kurang di kalangan wanita berbanding dengan kaum lelaki apabila kena serangan jantung. Kaum wanita dia punya simptom dia subtle sikit, susah nak detect. Diorang tak komplain sakit dada nangis-nangis macam korang lelaki. Diorang datang mungkin dikomplain semput nafas, sikit berat dada, letih, berpeluh-peluh dan mudah penat. Itu adalah simptom yang kerap berlaku kepada kaum wanita apabila kena serangan jantung. Yang jantan ni pula kalau sakit sikit terus nangis-nangis, terus ajak anak bini pergi hospital untuk check up. Kaum wanita pula duduk dekat rumah, habiskan kerja rumah, bagi makan minum dekat laki dengan anak-anak dulu, baru sampai hospital. Sebab tu kaum wanita apabila kena serangan jantung, dia akan datang hospital lebih lambat, lebih lewat daripada kaum lelaki. Diagnosis lambat, diagnosis senang nak miss. Itu beza kaum lelaki dan kaum wanita. Dua-dua kena serangan jantung, dua-dua kena jaga, dua-dua kena pergi check up.